Mana perkuburan-perkuburan itu katanya menjadi bukti bahawa itulah pecinta-pecinta dunia yang suatu ketika dahulu yang telah menceraikan dunia dengan sebuah kematian. Namrus, Korun, Haman, Firaun, Abu Jahal, Abu Lahab sanggup lawan Nabi, sanggup khianat kepada anak saudara dia sendiri. Kenapa? Kerana nak jaga kedudukan dia sebagai pembesar-pembesar di Mekah. Hari ini Allah telah matikan dia, Allah kupar dia dalam lubang-lubang neraka. Kenapa? Tapi kita pula duk follow dia, mencintai dunia mati-matian sehingga sanggup melakukan segala-galanya. Itu dia cakap Nabi itulah Imam Hasan Al-Basri. Dalam satu tulisan dia yang lain, dia kata apa, tolong ingat, wahai insan, dia kata dunia ni sebenarnya anak. Dia tak salah, dunia jangan salah. Dunia tak pernah salah. Yang salahnya kita dengan dunia. Maka dunia ni sebenarnya Allah cipta sebagai alat untuk kita guna dunia ni sepenuhnya. Persiapkan diri untuk datang jumpa pemilik dunia dan akhirat, Allah. Setelah itu Allah layakkan kita ke syurga. Tetapi berapa ramai manusia dia tersilap dan tersalah. Dunia sepatutnya dia jadikan alat untuk bawa diri dia jumpa Allah ke syurga, tapi sekarang dia sedang diperalatkan oleh dunia.